Pasangan 5 yang mendapat 8A dari SMK Taman Seraya iaitu Hussein dan Hassan. Sekolah ni mendapat 32 orang mendapat straight A dan bertambah 1 orang berbanding dengan tahun lepas. 6A, 1C dan 1B. Tapi saya akan cuba lagi untuk meningkatkan bahasa Inggeris saya. 2 tahun lagi saya akan cuba untuk dapat semua A dalam SPM. Saya cuba terbaik lah. Kenapa tak dapat nama A? Tak apalah, tahun depan insyaAllah SPM ada lagi. InsyaAllah saya dapat nama A. Bangga anak-anak didik saya mendapat 8A. Ini adalah salah seorang daripada anak murid saya yang mendapat 8A. Saya dapat 3C, 1B, tapi saya dapat 4A, Alhamdulillah. Dan saya ingin cuba lagi tingkatkan A saya sebab mak saya nak tengok semua A. Tapi balik ni saya akan tunjuklah A yang seadanya. Inilah usaha saya selama ni dan hasil titik peluh duit yang dibagi untuk saya belajar. Saya dapat 7A, tak sangka. And I'm so happy. Saya dapat 1A. Tapi saya takkan mengalah. Saya ada lagi 2 tahun. 2 tahun itu adalah penentu masa depan saya. Ini cuma awal bagi saya. Saya akan terus ingat semangat. Terima kasih kepada Cikgu Nazizan yang banyak membantu saya. Era 2 tahun lagi datang balik kami dapat straight A.